Guys, kalau aku cakap 27 Jun ni, kalau korang login dalam Honor of Kings, korang boleh dapat 10,000 token. Percaya tak? 27 Jun adalah Grand Bounty Day HOK Plus dan banyak gila benda tengah berlaku dalam game sekarang. Pertama sekali, korang boleh login untuk sertai Raid Packet Raid di mana pemain berpeluang untuk mendapat sehingga 10,000 token. Lepas tu, semua hero dan skin terbuka. Jadi inilah peluang korang untuk mencuba hero ataupun skin yang korang tak pernah try. Kalau korang peminat anime, kolaborasi Inuyasha pun dah tiba. Byron kini tampil sebagai Inuyasha, manakala Sima Yi pula menjadi Sesshomaru. Memang nampak padu dalam game, guys. Selain tu, korang boleh cuba Super Flow Brawl 2.0, mod yang memang huru-hara dan penuh action. Skill-skill dalam mod ni pun kelakar dan unik lah. Memang sesuai untuk nak main santai dengan kawan-kawan. Dan 27 Jun juga adalah Mega Coins Day. Setiap tugasan harian boleh bagi sehingga 10 kali ganda benefits coin. Jadi memang rugi kalau tak login. Yang paling best, suara komuniti Malaysia yang dihasilkan bersama pemain kini dah tersedia dalam game. Korang boleh pergi ke bahagian customization dan cuba voice pack dengan dialog macam "Nenek aku main lagi Terra lah." Dan jangan lupa, 27 Jun juga merupakan hari terakhir rezeki stream HOK. Semua kreator yang sertai challenge ni akan live stream untuk berebut hadiah daripada prize pool bernilai $10,000. Aku pun akan live pada 27 Jun dan korang boleh datang lepak bersama dengan aku sambil tengok gameplay Zhang Fei yang terbaik. Dan kita akan tengok berapa banyak rezeki HOK yang kita boleh kumpul.